Nan, cepat Nan. Nah, apa lagi? Lebih dah nak tengok. Dah puas mandi dah tak? Dah. Air terjun Telaga 7. Tapi nak mandi lagi. Nak mandi lagi? Okey, jom. Naik dulu. Naik dulu. Sekarang kami nak pergi tengok Telaga 7. Jom. Jom kita naik tengok Telaga 7. Ini air terjun dia je. Okey, Nan. Ha, Nan. Okey. Okey. Naik Nan. Nan. Ha? Naik sampai kemari. Nampak? Ha. Nan. Salah. Ha? Dah. Nampak tak? Tak. Jalan. Best air terjun dia tinggi ya. Sejuk. Dah. Nah, jalan dah. Bawah lagi sejuk Banyak juga nak tangga dia. Kita nak naik ni ya. Betul balik. Penat. Tinggi lagi ya? Habis dah. Woi, tinggi juga kan daripada bawah tu. Jom. Sekarang kita mandi lagi sini. Sobek terjun ni. Jangan Abang berhenti. Abang saya tipu. Oi, terjun tu. Saya tipu. Betul. Wah. Mandi bang. Okey lah. Dia kena kaki dah bang. Nanti tu. Nanti nampak kat batu besar. Sini okey kat lawan ni. Okey lah. Boleh lah. Okey. Nak, jom. Situ. Cepat. Ha? Sana tak mau. Ha, tak bagus. Abang boleh mandi ke tak bang? Jom. Ya, boleh mandi dah. Pelan-pelan kau ni. Nan berapa lapis baju? Letak situ baju, tak payah pakai. Abang buka baju. Ha? Tak payah. Cepat, letak situ. Abang buka, letak situ. Apa ni? Jalan cepat. Adnan buka baju. Aku kamu apa? Wah. Okey. Okey. Panas pula dah. Pergi. Tapi macam mana nak pergi ni? Ha? Dalam ni. Ha? Dalam. Masuk dalam ni dalam. Kamu jangan. Hoi. Boleh ke bang? Boleh bang, ikut belakang. Apa? Ha? Ni ke belakang. Boleh. Tapi jaga-jaga lah dah. Hoi, panas kaki aku ni. Boleh situ je. Jangan pergi sana. Ikan banyak tu. Jangan pergi. Apa? Nak mandi situ je. Nampak ikan tu. Bagus. Janganlah pergi situ. Air tu tak berjalan. Jadi bercakul kepala dia. Cepat. Turun. Pelan-pelan licin. Cepat. Pakai kaca boleh tak? Tak payah. Okey, mandi. Dah? Jangan pergi lain-lain ya. Tak boleh pergi. Turunlah pelan-pelan. Apa nama tempat ni? Air terjun Telaga 7 ke? Ha? Sana dalam tu, jangan pergi. Okey.
Nen. Abah. Dengar tak cakap Abah? Dengar. Jangan pergi sini. Ha. Sini dalam ni. Okey. Okey. Situ boleh. Okey. Okey. Jangan baca-baca sini. Dah. Jangan baca-baca air sini. Nen. Dekat batu. Okey. Macam apa yang aku buat? Boleh naik dekat atas mana? Yang tinggi tu. Boleh ke? Ha? Boleh ke? Nampak Abah tak? Nampak? Ha? Aku tak mau pergi dah sini tu. Ha, dah. Ha? Betul. Betul tengok. Tengok. Yang pegang. Ya, tengok. Ha. Ah, okey. Mak. Mak nampak. Ah, nampak gambar lah. Seorang lagi tadi. Okey no? Okey. Kita mandi kat mana ni dah? Dekat air terjun Telaga 7. Dekat air terjun air terjun Telaga 7. Tapi tinggi situ. Ha. Apa dia? Sekarang kami mandi di air terjun Telaga 7 di Langkang. Salah. Ha. Sekarang kita mandi air terjun sekarang kita mandi air terjun di Telaga 7 Langkawi. Ya. Tapi tak pergi Telaga 7 ya. Sekarang kita pergi. Jangan pergi sini, sini dalam ya. Ingat ya. Ada lagi tu. Ada lagi. Untuk menaiki tangga ke Telaga 7 ni, kita menaiki 638 anak tangga. Bermula dari bawah sampai ke atas. Oh yo. Ha. 300? 638 anak tangga. Wow. Sejauh tinggi dia daripada bawah ke atas tu 0, 7, 4 480 480 meter. 480 meter, anak tangganya ada 638. Tinggi ya. Oh, berdegup-degup lah jantung nak naik ke atas tu. Apa betul apa dia cakap Ya? itu fish and tapi Wildlife. memuaskan hati. Puas eh? Okey. Kita singgah sekali kat situ. Mana? Air tu. Tak ada lah dah. Okey lah, kita turun, kita balik, kita pergi makan ya. Okey. Okey, bye Telaga 7. Bye bye. Next time kita datang lagi. InsyaAllah. Oh tu. Okey, dah ada video ni. Tengok Azhar, tu Azhar. Ya, sini man. Dia. Okey, kemak tu. Man, ke mana lu? Okey. Dah jalan. Ha? Dah jalan dah? Dah. Ada bulat tu? Ada? Ha, okey. Okey, di sana. Jangan bagi basah, Nan. Ha. Ha, fokus kat mak je. Okey, Mak. Oi. Okey, tapi pula muka. Sudah. Hei. Jangan duduk gelap. Okey, Mak, tepi. Okey, ambil video Mak ni. Ha? Ada pemungkus pula. Ha. Dah, hantar tu kena. Sampai sini terus. Lama-lama. Ha. Okey, lama-lama sini. Ha. Dah. Ha, dah tekan tu. Wah, kita mandi di Telaga. Telaga 7. Aku tak nampak 7. Tu 7 tu. 1, 2, 3 kira sendiri je lah. Dah jom. Okay, mandi kat Telaga 7. Ada tempat air terjun. Oh, right.
Okey. Ini puncak tertinggi Telaga 7. Ya, Nan? Puncak tertinggi Telaga 7 ya? Oh, itu paling tinggi tu naik tinggi ni lah. Okey, cepat. Hidayah lu. Dalam lah. Ha. Okey, boleh dah. Ha, cepat dah. Ha, ya. Cepat dah. Ha, okey. Boleh. Tadi boleh. Ha, cepat dah. Tak boleh. Mungkin. Saya. Ya. Ha, cepat dah. Apa dulu? Cepatlah. Semua dia tolak, orang tolak. Abang tak nak? Ha? Ha, sini je. Tak. Apa ini? Jangan ambil abang pula. Pegang dulu. Jangan jatuh. Gelap ah? Abang gelap. Ya, Gelap. gelap. Oh, bukan kat abang dah. Ya. Ambil dah. Tolak. Tengok budak ni. Ha, macam tu lah. Ha, pergi lah. Ha, cepat. Cepat lah. Ya, cepat. Bang. Ha, udah jatuh dah. Okey. Ha, cepat lah. Cepat lah. Cepat lah, pasti tu ada tak apa. Tak ada lah. Mak ada sini, mak ibu ada. Mak pun ada. Ha, cik. Boleh pergi pula. Ha, elok eh. Ha, dah pergi lah. Ha, cepat lah. Duduk. Ha, duduk je. Ha, terus. Sini. Dia makin tu lah. Bila turun tu, naik balik. Lain sekali. Ha. Lepas tu naik kamu ke tepi sana apa? Alah, lepas ini je. Tak apa. Dalam tu. Kamu nak ke sana? Ha, Hidayah pula. Nan jaga situ, Nan. Nan jaga situ, Nan. Nan jaga situ, Nan. Dia okey, dia belum sampai tu. Yalah, kamu jangan lepas sini. Jaga Hidayah tu. Kamu tahan di situ, Nan. Ha, cepat. Dia macam batu tadi saja. Okey, cepat. Hidayah. Jangan lupa. Kamu pergi sana. Dah. Kamu pergi sana. Okey. Tengok segemuk ni. Elok je. Oh, pon. Oh. Dah, licin ni ya. Ha.
Okey Dan. Mana bandar mo? Tahu tak? Tengok mana. Ha? Tak boleh ya? Air terjun di bahagian bawah. Okey, dah habis turun tangga, kita turun jalan pula. Akan dah. Apa kena? Siapa? Itu lah. Aku tengok tu. Aku tengok tu. Dah. Ini mak dia dah. Buat ni menggetar macam tu. Aku tengok tu. Oh? Masa yang pergi mandi tasik yang itu mak. Oh. Betul.